Okey, hari ini saya nak tunjuk apa isu bila website kita dah apa website kita nak publish dekat Elementor tak okey. Dia ada tulis error 500 ataupun internal error, server error. So pertama sekali anda akses cari dekat bahagian run cloud website yang anda buat, kemudian anda search lah kat sini. Search dekat bahagian web tepi ni settle. Search settle. So dah keluar. So anda pergi dekat bahagian uh, apa setting, pergi dekat bahagian setting. Selepas tu dah pergi dekat bahagian setting, scroll bawah. Pastikan ni anda tukar version ni kepada 8.3, so the latest version. Update. Bila dah settle nanti buat sale page dah settle baru update. Kemudian dekat bahagian setting ni asalnya input VAS punca dia adalah ni, memory limit 256. Sepatutnya kalau kita pakai plugin Elementor tak boleh pakai 256, kena pakai minimum 756. Input VAS ni maintain pun boleh ataupun pakai 2000 pun okey. Okey, ni adalah RAM. Berapa limit kita letak untuk RAM. Yang ni berapa limit untuk request. Tak silap saya lah. Okay. So anda setting ni. Kalau untuk melibatkan file yang kita upload tu terlalu besar, lama kan. So better yang max execution time ni kita boleh naikkan lah 300 dan 600. Tapi kalau tak ada, tak pakai, kita nak upload file all-in-one WP migration punya website tu, kita file dia kecil, tak payah biar je. Yang ni punca dia. Biasa internal server error, punca dia adalah ni. Dah settle, anda klik saja update PHP setting. So dah siap. Itu saja. Tapi jangan lupa, yang ni update yang latest. Okay? So itu saja saya harap bagi anda gambaran dan manfaat.